Zaman tu lah saya start garang payah. Engkau bukan setakat tipu aku, kau tipu semua pengguna dan kau bodohkan aku. Spek berbeza, datang daripada kilang lain, dia buat lain, pasang sound deadening tebal ni apa semua. Lepas tu saya memang cakap lepas je. Sebab saya rasa korang ni semua bertuhankan duit. Penipu lah basically. Kemudian kepada yang okey, dan kemudian kepada yang bangsat. Yang saya tengah bawa ni memang super B. Memang tak boleh pakai langsung benda tu. Contohnya dulu dia ada ISOFIX, tiba-tiba dia tarik keluar ISOFIX. Itu terus buat dia punya star tu rating. syarikat favourite korang pernah buat tu, kau tahu tak? Kepada petak sop dia tu, kau tahu tak dia pernah buat? Assalamualaikum dan apa khabar? Hezri Samsuri di dalam podcast Tanya Direct, di mana kita akan berbincang isu-isu berkaitan dengan industri otomotif dan kepenggunaan, tetapi lebih menjerumus kepada kenderaan jugalah. So hari ini kita ada seorang ini sahabat lama juga, lagi sekali sahabat lah. Semua sahabat saya lah dalam industri-industri ni, dalam industri otomotif ni. Dia ni sebenarnya digeruni oleh banyak syarikat kenderaan. Mana-mana yang jual kereta dalam Malaysia ni, dia memang gerun dengan nama dia ni. Ya. Petik je nama dia, tengok muka dah jadi pucat dah. So bersama dengan saya ialah Encik Yahya Ahmad daripada ASEAN NCAP. So ASEAN NCAP ni yang korang tahu ialah ujian pelanggaran kenderaan lah. Car crash test, apa semua tu kan. Tapi hari ini sebenarnya kita nak deep dive lagi, kita nak belajar lagi tentang apa itu ASEAN NCAP, di manakah letaknya ASEAN NCAP di dalam industri ini dan juga di dalam kepompong kerajaan Malaysia juga sebenarnya, sebab dia ialah antara inisiatif kerajaan untuk memastikan produk-produk otomotif yang selamat untuk pengguna. So dia bukannya setakat main langgar kereta sesuka hati bagi bintang, tidak. Ada banyak cerita dia. Ia tidak semudah seperti apa yang korang semua komen dalam media sosial. So Pak Yah, nama gelaran dia Pak Yah lah. Semua orang panggil dia Pak Yah lah. So Pak Yah, sebelum kita pergi cerita pasal ASEAN NCAP ni kan, Pak Yah ni orang mana? Saya ni orang Penang. Orang Penang. Dulu buat degree kat mana? Saya buat degree kat UiTM. Course apa tu? Mechanical. ITM Shah Alam? ITM Shah Alam. Saya punya master, pelik sikit. Saya punya master setahun dekat Thailand, setahun dekat Jerman. Buat apa? So dia master dia under kerajaan Jerman punya inisiatif. So tapi dia untuk ASEAN punya orang. So base dekat Thailand. So saya duduk setahun dekat Thailand, tu setahun dekat Jerman. Thailand dekat universiti mana lah? King Mongkut University. I see. So dapat scholarship daripada kerajaan Jerman lah. Ya. Alhamdulillah. Tapi Jerman ni memang ada kuota scholarship untuk student-student asing kan? Dia ada kuota scholarship. Tapi masa dekat Jerman ni kena cakap bahasa dia ke atau dia ada language? Masa dekat Jerman kita kena at least lulus survival punya language bahasa dia lah. Apa boleh lagi cakap? Sikit-sikit boleh lah. Lepas tu yang menarik dia sebab dia punya setahun saya dekat Jerman tu bukan duduk dekat universiti, saya duduk dekat industri. Company apa? Tempat crash test. Oh ya ke? Lab crash test. Dia orang punya apa nama dia? Apa nama dia punya crash test punya tu? Itu saya duduk tu dekat lab, nama lab tu ACTS. So dia under makna punya company. So memang balik semula sini masuk Myros? Dah. Masa pergi buat master tu memang dah masuk Myros. I see. So cuti belajar. Sabbatical lah. Okay. Now, jom kita cerita pasal NCAP. Okay. ASEAN NCAP bermaksud New Car Assessment Program. Maknanya kereta baru sahaja. Okay. Dan walaupun US NCAP, Amerika Syarikat ialah the first NCAP dalam dunia dalam tahun 1979, dimulakan oleh National Highway Traffic Safety Administration. Dia punya NHTSA. Tu siapa dalam industri tahulah je tu kan. Dia pada pendapat saya masih lagi kekal sebagai antara ujian yang cukup sukar untuk lulus lah. Cerewet yang amat. Tetapi ASEAN NCAP diwujudkan dalam tahun 2011. Lebih awal daripada Taiwan NCAP
dan Barat ataupun India NCAP. Okey. So, masa tertubuhnya ASEAN NCAP ni, apakah tentangan yang you all dapat terima daripada industri? Okay, basically sebenarnya masa mula-mula kita inisiatif ASEAN NCAP ni inisiatif mula dari Myros. So kita nak buat untuk Malaysia saja mula-mula. Tapi bila kita berjumpa dengan Global NCAP, dia cakap lebih baik buat untuk ASEAN. So kita form agreement between Myros dengan Global NCAP dan kita form ASEAN NCAP lah. So bersama di situ disupport oleh FIA. Dia di bawah FIA ada banyak AA, Automotive Association. So disupport oleh macam AAM dekat Malaysia, AAP dekat Filipin. So semua ni bergabung lah. Bergabung support untuk kita memulakan tu. Support maknanya dia orang bagi dana. Dana dari Global NCAP dengan FIA masa mula tu. Mula-mula. Sekarang masih lagi dapat? Sekarang kita survive dekat kita punya sendirilah dana. I see. Tetapi ASEAN NCAP ni milik Myros ke ataupun milik Global NCAP? ASEAN NCAP ni Myros sebagai sekretariat. Oh, okey. Tapi kita berpayung di bawah Global NCAP. Dan Global NCAP ni HQ dia di HQ dia di London. Di London. I see. So maknanya ASEAN NCAP tertakluk kepada auditing, undang-undang apa semua Global NCAP. Kita bekerjasama Global NCAP. Global NCAP akan Global NCAP ni macam payung untuk semua NCAP. So sekarang semua NCAP actually kita setiap tahun kita ada meeting tahunan global under arrangement Global NCAP. Kita duduk bersama-sama dan kita discuss dan kita counter check balance semua. So actually ada payung Global NCAP lah. So okay, now macam ni. Global NCAP ni, NCAP lah ni, satu dunia ni. Okay. Kenapa dia wujud? Kenapa dia wujud? Itu soalan yang menarik. Macam kita tahu, mula-mula wujud adalah US NCAP. Lepas tu ada Euro NCAP, ada Australia NCAP. Australia, Japan, China. Sampai satu tahap, dia ni semua negara-negara maju. So macam mana negara-negara membangun ni nak start mula, sebab nak buat NCAP, nak mulakan NCAP ni dia modal dia punya investment dia tinggi. So Global NCAP ambil inisiatif, dia guide bermula dengan Latin NCAP, ASEAN NCAP, Barat NCAP pun ataupun Barat NCAP lah, India NCAP adalah bermula under guidance Global NCAP. Ni kira kumpulan baru lah ni. Kira kumpulan baru lah. Tetapi kenapa NCAP itu wujud? Bukan ke kereta sebelum kita nak jual, let's say kereta ni, sebelum kita boleh jual dekat pasaran, jual ke orang awam, kita ada apa yang kita panggil homologation, vehicle type approval, dan kereta ni dah memang kena ada ujian pelanggaran dia sendiri pun oleh kerajaan-kerajaan. Betul tak? Dia kena tengok result. Okey, itu sangat menarik dia punya konsep dia. Tapi kita nampak homologation kan. Homologation dia wajibkan UNR, dia ada ujian pelanggaran. Tapi dekat negara-negara ni tak semua ada wajib ujian pelanggaran dalam dia punya homologation. So macam contoh yang paling best, contoh Malaysia. Kita bagi contoh Malaysia lah. Okey, Malaysia. Okay. Sangat menarik. Masa mula-mula kita nak enforce UNR 94, pelanggaran ujian hadapan, United Nations punya standard, dengan CC kita dapat tentangan daripada industri, kata 5 tahun baru boleh, 10 tahun baru boleh. So dia cakap ini ambil masa yang lama. Lepas tu syarikat kereta cakap tak boleh. Tak payah bagi nama lah. Tak bagi nama. Lepas tu kita terus buat NCAP. Dalam masa beberapa bulan dia boleh pula make spec tu semua. Saya ingat sebab masa you all lancar buat dekat universiti, dekat Sepang yang ada kapal terbang tu, terus ada facelift. Dua model kereta tu. Terus ada facelift. Okey. So maknanya NCAP ni sebenarnya dia, kalau kita kata dia akan drag kepada industri untuk meet the requirement dan follow by regulation. Maknanya dia beri tekanan luar. Kerajaan beri tekanan tak cukup kuat, ASEAN NCAP beri tekanan yang lebih kuat. Tekanan lebih kuat. Tapi Pak Ya, dalam dunia ni kita tahu kan, model-model kereta ada model-model global. Contohnya model ni pun dijual di negara-negara lain, pun dijual di negara barat apa semua. So dekat sana dia punya undang-undang dah ketat. Adakah kereta tu lain daripada yang dijual di
Malaysia contohnya. Itu soalan yang paling menarik. Pada mula-mula masa kita tubuhkan NCAP, kereta yang sama, nama yang sama, brand yang sama, kita tak boleh sebut. So, di negara yang dah ada regulation ataupun NCAP yang matured, spek dia semua cantik. Bila masuk dekat negara kita, yang mana tak nampak, yang mana tak ditekankan, dia panggil until kita buat assessment, benda tu tak di-expose. Tak ada siapa tahu. Maknanya feature-feature yang pengguna tak nampak dalam mata, pada mata dia orang, contohnya besi-besi dalam pintu, apa semua, structure apa semua tu, jenis besi apa semua tu, semua lain daripada yang negara barat dapat. Lain, sangat lain. So ada kasta jugalah kereta ni. Memang sebab tu NCAP penting, kita nak memastikan supaya tak ada kasta dalam kereta. So maknanya zaman dulu kita perasan juga berat kereta, curb weight kereta tu, walaupun model sama, jual dekat Europe lebih berat daripada jual yang dekat rantau ini. So itulah punca dia. Itulah punca sebab bila datang dekat sini, yang menetapkan spek adalah local market tu. Bila local market kata benda tu tak perlu di market tempatan, so orang tak tahu, tak ada siapa expose, so dia tak bawa masuk, dia sebab kalau boleh dia nak reduce cost. Dia macam iklan kereta. Yang ini memang saya ada masalah. Yang saya rasa kita pernah bincang zaman dulu kan. Dia cerita iklan dia, iklan di Malaysia. Kereta ni Euro NCAP 5 star. Tapi bila dia jual dekat Malaysia, spek dia berbeza daripada apa yang dijual di Eropah. Betul. So adakah itu ASEAN NCAP akan tegur kalau dia orang buat macam tu juga? Kita akan tegur. Sebab kita agreement between kita punya NCAP semua. So dia memang state dalam dia punya website, dia NCAP dia cuma terpakai di region dia saja. Maknanya kalau brand A dia lulus 5 star dekat Australia NCAP, dia tak boleh lah letak dalam iklan dia kat sini. Tak boleh. Dan itu baru terjadi tahun lepas, ingat? So dia banyak. Kalau kita ada pernah langgar satu brand ni, brand Europe. So dia dekat Euro NCAP memang dapat 5 star. Tapi bila kita langgar dekat Asia NCAP, dia dapat 4 star saja. Kereta ni kan, you all beli kereta. Okey, macam ni sejarah dia ialah Myros dah geram dengan satu jenama premium ni. Dia tayang, dia dapat Euro NCAP 5 star. And Myros beli ASEAN NCAP beli berapa unit? 2 unit. 2 unit. Lebih kurang dalam 500,000. Dua-dua tu setengah juta. Dan you all crash kan kereta tu. Dan terbukti spesifikasi dia berbeza daripada Euro NCAP, cuma mampu 4 bintang saja. Tapi selepas tu saya rasa semua orang dah tak berani dah kan. Kita pastikan NCAP ni sebagai macam gatekeeper supaya semua orang tak berani nak pasarkan kita panggil false claim lah. Dia sepatutnya tawarkan yang lebih baik kepada pengguna, tapi dia reduce sebab semua orang tak tahu. Tapi Pak Ya, dunia otomotif ni Pak Ya pun tahu kan, dia ada banyak orang panggil, budak-budak sekarang panggil pembatak lah. Maknanya dia taksub kepada brand tu lah. So bila buat macam tu, pentaksub ni dia akan cakap, oh ASEAN NCAP inilah, itulah, apalah, kereta ni memang bagus lah, apalah. Betul ke? Satu, ujian pelanggaran yang dilakukan oleh ASEAN NCAP ini sama macam Australia, Europe, Latin, China, Japan, sama ke standard dia, ataupun kita punya, yelah netizen tu cakap, oh Malaysia punya rendah, tak percaya. Dia percaya yang Euro NCAP punya. Sebabnya ialah, nanti kita akan pergi satu contoh, di mana dekat satu negara dia dapat, di sini dapat 5 star, dekat satu negara dia dapat single star. So, tapi ujian pelanggaran yang kita cerita ni kan, kita NCAP terkenal dengan ujian pelanggaran, so ada beberapa ujian pelanggaran. Ujian-ujian pelanggaran ini dia punya apa kita panggil cara dia sama, kelajuan apa semua tu. Macam mana tu Pak Ya? Dia okey. Ini yang paling unik sebenarnya. Sebenarnya apa yang kita buat, ujian pelanggaran semua hampir sama. Tapi kita akan cuba tailoredkan a few item yang meet to kita punya local punya situasi. Contohnya? Contohnya ada situasi ini kita rasa ini lebih sesuai dekat sini. Tapi ujian pelanggaran ni mostly semua
Semua dia punya requirement, dia punya dummy, dia punya apa. Tak, ujian pelanggaran ni nombor satu kita ada frontal. Ada frontal, kita ada side. Frontal tu berapa persen yang offset tu? Kita langgar 40%. 40%. Ya, kalau kat Europe? Kat Europe, dia kalau yang frontal 40%, 40% lah. Kalau yang 50%, 50% lah. Dia ada dua-dua tu? Dia ada dua-dua tu. Yang dekat ASEAN ada dekat satu? ASEAN kita ada, setakat ni kita ada satu. 40%. 40%. Kenapa tak langgar straight 100%? Kenapa kita kena sengit offset? Okey. So, ini semua apa yang kita buat ni berdasarkan data. So, kalau berdasarkan data, banyak pelanggaran berlaku. Kalau kita tengok berlaku kan, dia dalam keadaan offset. Dia tak head on 100%, dia tepi sikit lah. Tepi sikit. Head on ada tapi banyak yang offset. Ini data daripada Global NCAP? Data ni dari global, bukan Global NCAP, data daripada global punya ni lah, sharing punya. Dan juga sekarang kita tengah improve kita punya protokol. Kita ada collect data dari ASEAN juga. Oh, sebab yelah pelanggaran, sebab cara kita bawa kereta, jalan raya kita berbeza daripada negara-negara lain lah. So itulah fungsinya ASEAN NCAP, supaya ada benchmark tetapi berbeza sedikit. Tapi kelajuan bila langgar dinding tu 60 apa? 64 lah. 64. So tempat lain pun sama juga 64. Kalau kita buat 64, tempat lain pun NCAP lain pun 64 juga. Tapi ada orang kata 64 km sejam ni slow sangat. Dia kata orang mana ada bawa 64, orang bawa 100. Pak Yah terangkan sikit Pak Yah, kenapa 64? Setakat ni, kalau kita tengok orang bawa 100, tapi pada speed 100 sebelum kita berlanggar, dia ada, kita akan brake. Most of the case kita akan brake. So bila kita brake, so pada masa pelanggaran tu dia lebih kurang average 64. Dan ini ialah satu protokol yang digunakan di seluruh dunia. Seluruh dunia guna 64 km sejam. Yang side impact tu macam mana pula? Side impact, so seluruh dunia lebih kurang menggunakan 50 ataupun 60. 50-60. Berat benda yang melanggar tu? Berat benda melanggar. So ada yang menggunakan 1,300, 1,400. So bergantung kepada saiz kereta di negara-negara dia. Oh, ASEAN NCAP pakai berapa? Untuk protokol yang terbaru kita pakai 1,300. 1.3 tan. 1.3 tan. I see. Kenapa tak ada ujian pelanggaran daripada belakang ataupun daripada atas? Macam Gulf ada atas dengan belakang kan? Gulf dia punya problem. Gulf ni lah negara Timur Tengah. Dia orang ada dia punya standard dia sendiri. Dia ada masalah dia. Okey. Dia banyak kes langgar belakang. Kalau tengok regulation pun, yang kalau Gulf country dia nak untuk meet yang langgar belakang punya. Sebab ada banyak benda tu berlaku. Ada banyak benda tu berlaku. I see. Negara lain tak ada? Negara lain bukan tak ada. Dia ada tapi tak signifikan. US ada ke? US pun tak buat. Walhal dulu dia ada problem dengan Ford Pinto dia kan. Langgar belakang meletup gitu tu kan. Tapi dia tak buat. Dia tak buat dah Tapi generally belakang kereta memang tempat yang paling solid lah kan. Sebab tangki minyak, penduduk dan ada kabin. Tapi dia lebih mudah sebab tak ada enjin pun. Dia tak ada enjin. So apa yang saya belajar selama ni, pelanggaran offset 40% atau 50% ni, problem dia ialah korang kena bayangkan kereta ni belah depan kereta ada enjin. Okey, yang ni EV lah, tak ada enjin lah. Okey, tapi kereta biasa kita ada enjin. Bila kita berlanggar kat depan, enjin tu, pernah tak korang fikir dia nak pergi mana? Kalau dia masuk ke kabin, bermakna kaki kau innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Dah tak ada kaki lah kita, sebab enjin dah masuk kat situ. So dekat mana enjin tu nak pergi? Sebab itu kita kena ada ujian pelanggaran untuk memastikan kenderaan itu selamat. Kita ambil benda-benda ni semua for granted. Sebab kita rasa macam kita bawa kereta setiap hari, kita tak pernah lagi aksiden, na'udzubillah min zalik. So kita rasa kita pakar dan kita terror bawa kereta. Tapi sebenarnya tidak. Kereta ni selamat disebabkan ialah perundangan, syarat-syarat wajib kerajaan dan ujian-ujian pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Contohnya ASEAN NCAP. Itu puncanya. Tetapi orang akan tanya juga, Pak Yah, mana you all dapat duit? Macam mana you all beli kereta? So benda-benda tu orang nak tahu. Sebab di Malaysia, bila ada je benda-benda macam ni, macam sekarang ni lah, kita boleh nampak kan, musim dia sekarang ni ialah nampak je karakter ni boleh menggugat, terus kita kotorkan dia. Dia ni perasuah. Kita panggil agensi ni, tangkap apa semua, macam-macam. So lepas ni, this break, we are not going into politics, don't worry about that. After this break, we're gonna ask him, kita akan tanya Pak Yah, macam mana ASEAN NCAP
dapat duit dan macam mana dia dapat kereta-kereta untuk dilanggar. After the break. Kembali semula kita ke podcast Tanya Direct bersama Pak Ya daripada ASEAN NCAP. So, Pak Ya, macam mana you all dapat duit untuk fund ASEAN NCAP? Siap ada lab apa semua ni, kemudian kena beli kereta untuk crash apa semua ni, ke kereta tu diorang bagi ke macam mana? Boleh cerita sikit, Pak Ya? Okey, yang pertama sekali terima kasih kepada MyROS, Kerajaan Malaysia, because of kita sebagai sekretariat, gaji kita dibayar oleh kerajaan. Oh, okay. Ya. So, maknanya gaji kerajaan? Gaji kerajaan. So, okey lah. Maknanya tak ada unsur-unsur apa semua, tak ada lah. Gaji kita kerajaan. Lepas tu, lab kita, equipment kita ada yang kita dapat dari kerajaan. Okey. Kerajaan support, ada pembelian yang kerajaan support. Selepas tu, dari segi program pembelian kereta, kita dapat some fund through Global NCAP. Sebab Global NCAP macam mana pun tetap payung kita. Okey. So, duit daripada Global NCAP bagi bajet setiap tahun untuk beli kenderaan. So, macam mana you all beli kenderaan? Sebab ASEAN NCAP ni, adakah dia agensi kerajaan ataupun dia third party ke macam mana? Okey. MyROS agensi kerajaan. Okey. ASEAN NCAP adalah dia macam bebas sikit. Okey. So, kita boleh beli kenderaan. Kita decide, kita akan tengok dekat market kenderaan yang kita rasa ni tak selamat. Popular tapi rasanya tak selamat. Popular tapi macam mana Pak Ya boleh agak-agak dia tak selamat? So, kita ni biasa buat ujian. Basically you guys are engineers lah. Ya, kita are engineers. Kita pergi tengok kita masuk, kereta ni teruk ni. Oh, you all pergi inspect kereta dekat showroom? Kita pergi shopping lah, kita pergi shopping. Oh, okay. Mystery shopper lah ni. Mystery shopper. Kita pergi kadang-kadang kita pergi dekat dia punya auto show. Okay. Kita pergi showroom. So, kita pergi tengok lah spek-spek apa yang ada kat situ. Dan dari situ kita buat list dan kita decide kereta mana yang kita nak beli. So, bila beli tu, takkan ASEAN NCAP beli kereta? Kalau dia orang tahu ASEAN NCAP nak beli kereta, guarantee dia boleh buat sesuatu untuk kereta yang korang nak beli. Kita beli through MyROS. Okay. Sebab kita kerja kat MyROS, kita kena lalu proses pembelian dekat MyROS. Dan kita iklan. Tapi yang mungkin tak banyak orang really realise kita iklan pembelian kereta tu. So ada orang yang masuk tender dan jual kereta kita. Adakah pembelian kereta ini dirahsiakan? Contohnya macam kedai yang nak jual kereta tu, dia tak tahu kereta ni MyROS beli. Dia tak tahu tujuan apa. Dia tak tahu tujuan apa. Dia tak tahu tujuan apa. Tetapi adakah syarikat kereta akan diberitahu bila kereta ni korang nak crash test? Dia apabila kereta ni terus dah sampai dekat lab kita, baru kita bagi tahu. Dah sampai dalam lab? Dalam lab. Dah lagi berapa hari nak crash test? Bukan berapa hari. Dah sampai je, kita bagi tahu. Bagi tahu kenapa nak bagi tahu? Dia orang boleh buat apa? Sebab kita punya ujian ASEAN NCAP ni, kita open. Okay. Kita tak ada rahsia. Okay. So dia datang, sama-sama lah tengok macam mana kita buat kereta dia. Oh, jemput sekali dia datang. Jemput engineer dia. Tapi sebabnya ialah syarikat kereta kat sini pun kebanyakannya dia bukannya syarikat kereta tu sendiri, dia macam maybe importer ataupun kalau ada pun engineer dia orang tak ramai dekat sini pun, dia tak ada R&D kat sini pun. Dia akan jemput engineer dari principal dia. Dari HQ. Dia akan datang? Dia akan datang. So tak kira syarikat mana pun, engineer dari HQ akan datang. Tapi okay, let's say kita balik semula, kita ghostan sikit. Okay. Lab you all tu. Lab sekarang ni berada di, tak silap saya, di institut? Akademi JPJ. Akademi JPJ dekat Melaka. Kat Melaka. Okay. Now, kita tak pernah ada crash test lab. In fact, banyak negara tak pernah ada crash test lab. Saya rasa kat luar ni pun ramai orang tak pernah tengok crash test lab, and ramai orang tak tahu kita ada crash test lab dekat Melaka. So macam mana you all bina? Tiba-tiba je you all dapat ilmu untuk bina ataupun ada orang bantu ke macam mana? Okey, masa mula-mula kita nak bina, sebab masa tu kita tak ada banyak fund. So kita based on kita punya some experience, kita bina. Lepas tu bila kita tak cukup ilmu, kita melawat lah lab-lab luar,
siapa yang boleh bagi share ilmu dengan kita lah. Ada tak syarikat kita bantu? Ada yang baik hati Aha. bantu kita, bagi ilmu, share ilmu dengan kita. Dia share ilmu. Contohnya? Tak boleh beritahu. Tapi adakah lepas tu macam you all macam nak crash test kereta diorang, tapi diorang yang bantu aku dulu ni kena berlembut sikit, diorang ada ke? Tak. Sebab crash test protokol kita memang kita ada di kita punya website. Cara-cara semua kita kena ikut di situ. So maknanya diorang pun tak boleh nak, orang Melayu panggil ada table lah apa semualah. Sebab kita kena ikut step by step kat situ. Step by step yang kita dah letak kat situ. Dan result dia memang keluar macam tu lah. Yelah, sebab lagi pun you all pun dah tunjukkan video apa semua, bukti video apa semua ada kan. So, kita memang kalau ASEAN Cap ni kita punya video, kita punya data, berapa injury, berapa ni, gambar, semua di share di public. Di public. Yeah. I see. Now, kemudian kita pergi balik. Sekarang ni ada dekat Melaka crash test lab tu kan. Office you all ada di Kajang lah. So, setiap kali crash test, kena pergi dekat Melaka tu lah. So, kat Melaka tu kita ada frontal dengan side. Okay. Now, sebelum tu, sekarang ni pun you all ada buat juga untuk kenderaan elektrik, EV, crash test. Itu dah buat kan? Tahun lepas buat the first kan? Ada buat. Ada tak perbezaan dia daripada segi equipment ataupun protokol crash test? Ada berbeza tak bila kita buat dengan EV? Sebab EV, enjin depan tak ada bateri, dan bateri pula kita pun risau kok dia terbakar ke apa ke. Okay. Itu yang penting, yang pertama, dia punya tujuan pertama untuk crash test adalah untuk nak selamatkan orang di dalam. Okay. So, kereta EV ke, kereta biasa ke, yang basic untuk selamatkan orang kat dalam tu kena ada. Lepas tu untuk kereta EV, tambahan dia adalah kita akan check dia punya kebocoran elektrik. Electrical leakage. Electrical leakage. Itu tambahan dia. Ada cara ke macam mana you all buat ke? You all dah ada pakai elektrik sekarang? Dia dah ada. Kita dah memang train staff kita. So, bila kita nak buat kereta elektrik, staff kita akan pakai proper equipment, proper baju yang untuk elektrik. Sebelum pegang kereta tu? Sebelum pegang kereta. Dan kita ada equipment untuk kita check. Sebelum test, dia punya measurement electrical, dia punya dekat body dia, dekat semua bahagian. Lepas habis kita akan check dia punya leakage. Leakage tu as in current yang ada kat body tu ke terlepas keluar? Ada ke kes kat negara lain, ada ke crash test ada elektrik keluar dekat body kereta EV ni? Zaman sekarang dah kurang. Dulu ada lah. Dulu bukan setakat tu, terbakar pun ada. Kita bakar tu kita tengok lah. Tapi elektrik tu maknanya kalau bomba pergi selamatkan, bomba boleh mati lah. Tapi sekarang sebab kita dah banyak buat ujian, macam-macam, kita dah govern spek yang baru apa semua. Sekarang mostly dah tak banyak isu lah. So far berapa banyak EV yang you all dah crash test? Kita so far kita dah crash test kalau dekat Melaka dah 2 model. Tapi sebab kita ada buat dekat luar juga, ada banyak, lebih daripada 10 model lah. ASEAN NCAP sebenarnya dia memang ada lab dekat Melaka, tetapi bukan semua crash test mereka buat di Melaka. Mereka ada affiliated lab, maknanya lab-lab yang diperakui dan juga boleh melakukan ujian-ujian NCAP untuk ASEAN NCAP. So contohnya selalunya saya tengok Australia, Japan, China, apa lagi? Europe. So diorang buat kat sana ikut protokol ASEAN NCAP. Result dia you all terima. Adakah Pak Yah kena terbang ke sana untuk tengok juga ke macam mana? Kita akan witness lah. Kita akan tengok. Wah, merata lah begini. Kita kena pastikan lab yang buat kerja tu mengikut kita punya protokol lah. Dia macam kita nak bagi itu e-marking Euro UN ECE punya regulation tu lah. So lab-lab kilang-kilang apa semua tu semua kena ada approval lah. Dia bukannya semudah itu sebenarnya. So macam kereta ni, semua orang tahu dalam satu kereta ni kita ada puluhan ribu komponen, dan setiap komponen tu sebenarnya diuji mengikut standard piawaian yang diperlukan. Maknanya satu kereta ni, tak silap saya ada lebih daripada 250 piawaian yang diorang kena lulus
Gila banyak sebenarnya. Baru kereta ni selamat untuk kau pakai. Kau ingat reka-reka pasang kat kilang, jual tu kan kau. Oh tak, dia punya ujian banyak. Dan antara yang mengujinya ni lah depan aku ni. Pak Ya kita ni. So Pak Ya, kenapa you all tak crash test? Ni dah tak tengok skrip dah ni. Tak tengok skrip soalan dah ni. Kenapa you all tak crash test kenderaan komersial? Sebab tiap kali saya pergi dekat Melaka, saya boleh nampak kat ujung-ujung tu. Kita nampak van, kita nampak truck pickup yang tak ada muncung dekat depan. Kita nampak banyaknya daripada China. Dan result dia memang mengerikan lah. Memang macam tak ada standard. Tapi kenapa kita tak buat? Dan saya dapat tahu negara lain pun kurang standard keselamatan untuk kenderaan-kenderaan komersial ini. Kenapa ya? Dia kenderaan komersial ni standard dia, banyak negara yang tak really fokus dekat kenderaan komersial. Tapi stay tune, kita tengah buat satu program untuk kenderaan komersial. Oh ya? Ya, ada. So tapi kita tak war-warkan lagi dalam proses development. So insyaAllah dalam mungkin tahun depan, so kita akan mula test kenderaan komersial juga. Okey, tetapi walaupun let's say lah for example, kita ada satu kenderaan komersial van, crash test you all bagi dia 1 star, tapi tak bermaksud dia tak boleh dijual di Malaysia kan? Tak bermaksud dia tak boleh dijual, sebab dia bergantung kepada homologation. Homologasi standard daripada kerajaan yang lebih rendah. So boleh dijual, tetapi kalau apa efek dia kalau dia masih lagi boleh dijual? Tapi kita akan cuba, kalau tengok macam kereta, so contoh ada kereta yang kita crash 0 star, kita kena bagi kesedaran banyak kat public. Sebab tu kita banyak kerjasama dengan media. Media sangat penting bagi kita untuk sampaikan benda ni tak selamat digunakan. Maknanya fungsi sebenar ASEAN NCAP ialah bukan setakat untuk menekan pihak kerajaan untuk meningkatkan standard piawaian kerajaan yang rendah, dan juga untuk memaksa syarikat kenderaan untuk meletakkan lebih banyak safety features pada kenderaan supaya dia dapat 5 star, tetapi juga untuk menyedarkan kepada pengguna jangan beli kereta yang 0 star, 1 star, 2 star, 3 star ni. Tetapi Pak Ya, untuk kereta boleh. Sebab kita bawa family, kita sendiri nak selamat. Kenderaan komersial yang bawa bukan toke, yang bawa pekerja. Dan dia rasa macam, kita boleh nampak ada satu syarikat supermarket yang berderet-deret, beratus-ratus kedai dia dekat satu Malaysia. Memang antara company paling kaya. Lori dia pakai, dekat area sini ada satu depo dia. Kita orang dulu duk hentam dia selalu sebab keadaan lori dia. Ya Allah, daifnya. Dah kena hentam sosial media, sekarang ni baru nampak dia pakai truk baru. Adakah Pak Ya rasa syarikat macam tu yang memang kita tahu bertuhankan duit, dia akan beli truk yang selamat untuk pekerja dia? Okey, itu soalan yang sangat menarik. Memang susah nak tekan syarikat macam tu kalau kita dari segi dari segi publication media. Tapi kita mungkin boleh guna. Kita orang boleh je tembak, kita orang tak ada hal. Tembak tapi sometimes tak ada kesan untuk dia kan. Tak ada. Tapi kalau contohnya kita ada juga cuba bekerjasama dengan agensi kerajaan untuk membantu menggunakan ni. Kalau beberapa tahun lepas kita bekerjasama dengan APAD, ataupun masa tu SPAD, untuk meletakkan syarat minimum untuk kenderaan e-hailing 3 bintang. Kita boleh dia ada banyak cara yang kita boleh cuba. So interagency lah. Interagency. Kita boleh masukkan syarat tu dalam mungkin dalam syarat lesen, dalam syarat tu. So kita boleh approach interagency untuk interagency ni, sebab dia interagency ni kadang-kadang dia ada responsibility dia untuk pastikan apa yang berada atas jalan tu selamat. I see. Sebelum tu, awal tadi Pak Ya ada cakap bahawa ujian pelanggaran ini semuanya lebih kurang sama satu dunia lah. Offset 40 atau 50%, at the speed of 64 km per hour, side impact 50, semua sama. Tetapi kenapa result boleh berbeza-beza? Ataupun kalau ikutkan teori tu, semua syarikat kereta boleh design kereta untuk lulus benda tu. Tapi kenapa ada yang dapat 4, ada yang dapat 5? Okey, soalan ni sangat menarik. Okey, saya boleh bagi contoh yang mula. Macam kita ada kereta dekat Euro NCAP dia dapat 5 star. Bila ASEAN NCAP yang orang kata lebih mudah untuk senang,
dia dapat 4 star. Hmm. So maksudnya setiap negara apa yang dipasarkan spesifikasi adalah berbeza. Apa maksud spesifikasi? Spesifikasi. Contoh saya bagi satu kes yang dekat sini dapat tinggi, dekat certain negara dapat dia punya distance system, seat belt semua. Kadang-kadang tak sama pun. Seat belt dia tak sama? Tak sama. Seat belt ni kalau untuk pengguna biasa, dia nampak sama je semua. Apa yang berbeza seat belt ni? Apa yang berbeza? Dia ada, kalau kita ni dia ada, kalau tengok seat belt, dia bila berlaku pelanggaran, dia panggil pretensioner. Dia akan bila kereta sense detect itu adalah pelanggaran, dia akan tighten. Dia akan tarik supaya rapat. Sampai rapat. Lepas tu sampai satu load, dia akan release balik. Okey. Itu penting lah tu. Itu penting. So dia akan release supaya dia punya load dekat dada kita tak tinggi. Okey. Kalau load dekat dada tinggi, dia akan tekan, so rib akan broken dan akan risiko injury tinggi. So kalau tak ada feature-feature tu. Oh, maknanya korang kalau tengok seat belt ni, kalau ada pretensioner, maknanya benda tu lagi selamat daripada seat belt biasa. So maknanya ada negara yang tak dapat pretensioner. Ada negara yang tak dapat. Itu puncanya dia tak dapat Salah satu punca dia. Lagi satu, kadang-kadang dia punya seat belt tu production dia failure. So contohnya kita sebab orang yang lebih risau NCAP, sebab NCAP ni beli kereta ataupun kereta yang dah di production. So maknanya risiko quality produk tu tak cantik. Maknanya NCAP beli kereta daripada yang kedai jual kereta biasalah, yang kita belilah. So NCAP regulation tak ada syarat kereta yang dah okey, kita bagi satu, saya terangkan. Kalau yang orang yang buat regulation je, tak ada syarat kereta tu mesti boleh dijual. Tapi kalau yang homologasi yang kerajaan buat tu, yang itu maknanya bukannya kereta production, sebab kereta belum jual lagi kan? Belum jual lagi. Tapi kalau NCAP syarat dia, kereta yang kita nak test tu mestilah kereta apa yang dijual dekat, kereta yang memang dah dilancarkan dan dibeli daripada kedai sendiri. Yang dijual. Maknanya syarat dia mesti kereta tu, walaupun kalau kita ambil dari kilang ke apa, kereta tu yang sepatutnya sampai dekat pengguna. Maknanya apa yang kita dapat belilah. Apa yang dapat beli. So maknanya probability, kemungkinan part failure tu, seat belt failure tu memang wujud. Memang wujud. Oh. Kita ada airbag fail ada? Ada juga. So kadang-kadang kita pernah hadapi kes manufacturer kata, tak pernah jadi benda ni. Dia macam ni tau Pak Ya. Kadang-kadang ada aksiden di mana airbag tak keluar. Dan syarikat kenderaan ajar media bahawa airbag ni dia kena ada beberapa sensor. Kalau sensor tu tak kena, airbag tu tak terkeluar. So dia memang konon-kononnya saja airbag tak terkeluar. Betul ke ataupun memang airbag tu fail? Dia ada, sebab tu kita kena tengok situasi pelanggaran tu. Ada setengah situasi pelanggaran memang airbag tak patut keluar. So sebab dia tak sampai, kita panggil threshold dia. Maknanya tak cukup kuat lah pelanggaran tu kononnya. So kalau bila berlaku pelanggaran, kita masih boleh keluar tanpa injury tu, kita tak perlu expect airbag nak keluar. Yang pelanggaran kecil-kecil, kalau airbag keluar semua, jenuh kita mengganti. Dan juga airbag boleh memberikan risiko kecederaan lain lah. So selalunya dia ada threshold, certain threshold pelanggaran yang berlaku baru airbag keluar. Tapi dalam ujian ASEAN NCAP memang airbag patut keluar lah. Memang airbag patut keluar. Kalau tak keluar tu memang problem lah. So memang ada kes tak keluar? Tak keluar ada kes. Dan memang fail lah. Wow. So bila fail, adakah dia orang boleh submit lagi sekali kereta? Dia kena balik. Kena buat improvement semua dulu. Dia tak boleh fail terus submit kereta, tak boleh. Dia kena balik, buat improvement semua dulu, baru boleh datang balik. Tapi dia maknanya beli lagi sekali ataupun you all ambil kereta daripada lot dia orang ke macam mana? Yang second test. Itu kalau kita beli memang tak ada ni lah. Memang itu result dia lah publish. Kalau dia buat lagi sekali pun maknanya dia ada 2 result lah nanti.
Sebab tu dia kadang-kadang you all ada 2 result. Ha. Satu yang asal, satu lagi yang improve. Yang improve. Tapi yang improve tu adakah kita boleh pastikan dia yang improve version yang dijual di pasaran? Sebab bila kita publish result kita ada date kita. I see. Date test. Kita ada test start November. Ini makna kereta ni valid selepas November. Kadang-kadang orang tak perhatikan kita punya rating tu, ada tulis November 2025 ada kat situ. Okay. Now, sekarang ni kita pergi pada contoh tu. Yang itu viral lah sekejap. Kita ada satu kereta. Kita cakap je nama brand kereta tu kat situ sebab tak guna nak rahsia sebab dia memang masuk dalam berita kan. Okay, kita ada Suzuki Fronx. Dapat 5 bintang di ASEAN NCAP. Okay, you all uji sendiri. Okay, Suzuki Fronx. Dapat 5 bintang ASEAN NCAP. Tetapi Australia NCAP bagi cuma 1 bintang. So kat sini netizen dah cakap, tengok ASEAN NCAP boleh bagi 5 tapi Australia Mak Saleh bagi 1. Kan netizen kita dia masih lagi beranggapan bahawa Mak Saleh ni ialah makhluk yang lebih suci daripada kita semua. Dia masih lagi rasa kita ni hamba abdi. Kita kena bow to our master. Tapi realitinya sekarang ni ASEAN NCAP bagi 5 bintang, Mak Saleh bagi cuma 1 bintang. Kenapa Pak Yah? Itu yang saya cerita tadi tu. Dia berlaku seatbelt failure kat kereta tu. Apa dia? Seatbelt failure. Seatbelt failure. Now, Australia NCAP dia test kereta Suzuki Fronx. Suzuki Fronx dia datang daripada India. Dan Suzuki Fronx yang ASEAN NCAP test Indonesia. So kereta daripada Indonesia quality lagi bagus kan Bapak? Suppliernya lain. Supplier untuk seatbelt dia lain. So ini bermaksud Suzuki tak salah lah sebenarnya, tapi nak kirakan tak salah tu, salah tak salah, kualiti dia tak jagalah. Kualiti dia tak jagalah. So maknanya nanti mulalah orang marah dengan aku ni, kata kereta daripada India tak ada kualiti ni kan. Kita tak cakap dia kereta dari mana pun, kadang-kadang risiko defect tu, kita kadang-kadang beli kereta pun kita dapat risiko defect kereta ada. Tapi resonan dia tu kuat juga Pak Yah. Sebabnya ialah India memang sekarang tengah naik dan dia ada kenderaan-kenderaan yang dibuat di sana dan dieksport ke pasaran global. Ya, betul. Contohnya macam Suzuki Jimny 5 pintu. Semua Jimny 5 pintu datang daripada India saja dan dieksport ke Jepun. So sekarang ni selepas benda ni, rasanya Suzuki dekat India memang dia akan tight dia punya proses. Dia akan jadi lebih ketat lah. Proses control, quality control lah. So kalau tak ada NCAP punya ujian ni, kita takkan tahulah. Takkan tahulah. Regulation dia lepas. Kan? Kalau regulation dia tak lepas, dia tak boleh jual dekat Australia. Masa regulation tu tak ada masalah, lulus. So puncanya ialah failure of component lah. So selepas break ini, kita akan tanya pada Pak Yah, fungsi apa yang wajib kita ada untuk dapat 5 star ASEAN NCAP after the break. Okey, kembali semula kita ke sesi hangat di Tanya Direct bersama dengan Pak Yah. So Pak Yah, saya difahamkan bahawa ada certain features pada kenderaan ni, maknanya orang Indonesia panggil fitur. Fitur-fitur keselamatan mobil. Ataupun features ataupun kelengkapan keselamatan kenderaan yang patut ada untuk dia dapat full 5 star. Sebab body kereta, dia boleh lepas ujian pelanggaran sebab semuanya standard. Tetapi yang betul-betul membezakan supaya dia dapat 5 star ialah all these auxiliary safety features. So, boleh cerita tak pasal benda ni? Okay. So, basically, semua NCAP ni bermula dengan basic pelanggaran. Okay. Selepas tu, teknologi sekarang dah berkembang, makin laju. So, kita punya assessment untuk dapatkan 5 star pun berkembang. Okay. Setiap 5 tahun, kita punya protokol, prosedur untuk dapat 5 star akan berubah. Oh, okay. So, untuk ASEAN NCAP ni, yang paling unik dia yang tak ada di NCAP lain, kita ada assessment untuk motosikal. Sebab negara ASEAN, masalah paling besar adalah motosikal. Yelah, majoriti kematian kemalangan maut dekat jalan raya adalah motosikal. Okay. So korang uji motosikal ke apa? Kita tak uji motosikal sebab kita still maintain kepada kita punya topik kereta. So? Tapi kita uji kereta punya feature yang dapat avoid daripada berlanggar dengan motosikal. Contohnya? Contohnya yang pertama adalah blind spot.
blind spot indicator yang Blind spot indicator. Sekarang kalau tengok kereta dekat ASEAN ni, banyaknya? banyak ada blind spot. Dulu cuma Volvo, Mercedes, BMW. So ASEAN NCAP, ASEAN NCAP kita dengan adanya ASEAN NCAP kita tekan manufacturer supaya even kereta yang rakyat Marhain. Marhain ni pun dapat feature-feature yang penting ni sebab blind spot ni banyak kes pelanggaran berlaku blind spot, dan yang paling penting blind spot untuk motosikal ni di seluruh dunia dimulakan spesifikasinya oleh ASEAN NCAP. Sebab apa yang saya faham, zaman dulu kereta-kereta mewah memang datang dengan BSM, blind spot monitor lah apa semua ni. Tetapi dia boleh detect objek besar, kereta. Objek besar. Motor dia tak boleh detect. So ASEAN NCAP kita buatkan spek supaya dia improve dia punya blind spot detection ni supaya boleh detect motosikal saiz ASEAN. Maknanya dekat Europe semua motor besar Semua lah. motor besar. So dekat ASEAN NCAP, your punya protokol, the blind spot monitor boleh detect motor-motor saiz kita. Motor-motor saiz kita. Itulah puncanya sekarang ni. Dan blind spot sekarang ni, features ni, adakah hanya dapat pada varian tinggi saja? You all uji yang varian paling mahal saja ataupun kereta yang paling basic sekali? Kita uji teknologi yang ada lah. So kita akan bagi markah. Kadang-kadang dia tak offer dalam semua varian. Offer yang varian mahal saja. Ataupun varian atas. Tapi at least kereta yang sampai kereta paling murah Asia pun dah ada feature blind spot ni lah. So feature blind spot ni kita uji, kita tengok kepada motosikal dan kita pastikan dia dapat detect small motosikal, dan standard ni kita yang develop sendiri. Dan sekarang seperti kita cakap Barat NCAP ataupun India NCAP, Taiwan NCAP, dia ambil kita punya standard sebagai reference untuk dia develop sebab dia rasa dia punya problem tu hampir sama dengan kita. So diorang pun banyak motor Tajanan Raya. Dia pun banyak motor Tajanan Raya. So blind spot sekarang ni, blind spot monitor ni boleh detect motor disebabkan oleh inisiatif daripada ASEAN NCAP. Tapi bila you all test kereta ni, memang you all test varian paling mahal atau varian paling murah? Varian yang ada feature. Varian ada feature tu. I see. Okay. So memang you all tengok juga kepentingan untuk menyelamatkan penunggang motosikal lah. Memang ini sebab kita punya final target kita nak reduce kecederaan ataupun kematian di atas jalan raya, dan kita dah banyak buat untuk kereta, tapi kita kena bantu juga untuk kita panggil vulnerable road user, orang yang kat luar. So korang rider motor kena cakap terima kasih lah kat ASEAN NCAP, sebab sekarang ni kereta boleh detect sama ada kita ada kat kiri kanan kereta tu. Selain daripada blind spot monitor tu, apa lagi yang features yang kena ada? Features yang lebih menarik bermula tahun ini, kereta yang ada AEB, Automatic Emergency Braking. Automatic Emergency Braking boleh detect motosikal, auto brake dengan motosikal. Bukan automatic, autonomous emergency braking. Dia boleh detect motosikal. So kalau motosikal daripada motosikal sebelah tepi ke sebelah belakang? Following. Maknanya belakang motosikal lah. Belakang motosikal memang kecil je. Boleh detect. Boleh detect. Lepas tu crossing. Crossing pun ada. Kita ada banyak situasi yang kita bila berjalan itu motosikal nak turn pun I see. dia boleh brake. So maknanya sekarang ni kalau nak dapat 5 star, you all kena ada blind spot monitoring yang boleh kesan motosikal, boleh detect motosikal. Sama juga dengan AEB, the radar kat depan tu boleh detect motosikal juga. Bermula tahun ni. Bermula daripada tahun ini. Adakah itu satu benda yang susah untuk dibuat ataupun macam mana? Benda dia nak kata susah, tapi dia possible. Possible lah. Possible dibuat. Dan yang paling penting, kita punya target motosikal tu kita develop saiz ASEAN. Kita tak copy ambil dari Euro NCAP ke, tak copy ambil daripada China NCAP ke, kita develop. You pakai motor apa ni untuk buat test ni? Kita buat kita ambil 2-3 motor, kita ukur saiz, kita ukur properties, kita develop special motosikal dia. Motor objek macam bentuk motosikal lah. Objek bentuk motosikal. Tapi kalau radar tengok, kamera tengok, memang dia nampak real motosikal. Ah. So saiz dia kita develop saiz khas untuk ASEAN. Okey.
Bercerita tentang benda-benda ni. So maknanya kereta walaupun crash test dia lepas, tapi kalau tak ada features-features macam ni, dia takkan dapat 5 star. Takkan dapat 5 star. So kau kena ingat benda tu. Walaupun body kereta tu dah kukuh, dia tetap tak dapat 5 star kalau tidak ada additional safety features macam tu. Sebabnya ialah tujuan ASEAN NCAP ialah untuk memastikan pengguna lain selain daripada kenderaan itu sendiri selamat di atas jalan raya. So tu satu inisiatif yang sangat bagus tu. Wah, berapa kali aku sebut perkataan inisiatif hari ni ya. Okey, bercerita tentang teknologi lagi. Sekarang ni kita ada sistem Adaptive Cruise Control, ACC. Dan yang ini kebanyakan ACC dia ADAS level 2 lah. Dan saya rasa saya dah bising benda ni bukannya semalam, kemarin, minggu lepas, dah bertahun saya bising. Saya kata ACC ni ataupun sistem ADAS dalam kereta ni dia ikut kasta. Saya nampak kereta-kereta yang mahal, sistem ADAS dia tidak begitu intrusif. Maknanya kalau kita lari daripada lane, dia tarik kita dengan perlahan, dia bagi kita warning dengan lembut, dia tak mengejut. Tetapi kereta-kereta marhain yang dia letakkan ADAS ni dalam brosur, kereta aku harga macam ni tapi ada ADAS level 2. Tapi bila saya cuba, very intrusive. Bermakna dia akan sentap steering saya. So saya ke tengah. Tadi ni pun saya tengah bawa satu kereta elektrik ni. Kita tutup dia, dia start balik enjin, dia kena onkan balik. Nak offkan balik tu cukup leceh. So each time I start the car, I have to switch it off manually. Sebab dia sangat intrusif. Dia tarik, dia sentap steering. Dan kita tahu, dekat negara dia, jalan besar-besar. Dekat Malaysia, jalan kecil. So lane kita kecil. So kadang-kadang, kita tak ada kereta lain atas jalan raya, kita dah rapat sikit ke lane tu, dia akan tarik balik kereta. Dan benda tu sebenarnya, saya tengok dalam social media pun, ada yang dah hampir menyebabkan kemalangan sebab pemandu panik. So, adakah ASEAN NCAP akan come out dengan sesuatu untuk contohnya memberi penarafan terhadap sistem ACC ni? Okey. Benda ni sangat menarik sebab sekarang manufacturer boleh claim dia ada ACC. Dia memang boleh. Tapi tak ada siapa yang check macam mana function ACC dia. So dia bergantung kepada manufacturer tu sendiri punya inisiatif. Kejujuran lah. Kita buat inisiatif lah. Inisiatif untuk dapatkan dipanggil tuning yang baik untuk setiap jalan raya. Sama ada dia akan adapt daripada dia punya negara punya setting kepada negara kita punya setting. Sebab tu di ASEAN CAP kita ambil maklum benda tu. So kita tengah berusaha untuk, sebab bila kita nak evaluate kereta orang, kita nak kena develop dulu macam mana nak evaluate. You all kena come out dengan ujian dia lah. Cara-cara nak uji. So kalau kita cakap berapa kata-kata hash. Hash tu kita kena tukar term engineering. Berapa G dia? Berapa ni? Kena ada nombor lah. Kena ada nombor. Kena ada nombor, kena ada figure. So kita tengah usaha, kita tengah buat satu special project. So insyaAllah kita by tahun ni kita akan buat satu special project yang kita untuk ACC ni. Untuk ACC. Alhamdulillah. Bagus. Marahlah kakak pedis kat aku. Tapi memang betul. Tapi saya Pak ya, memang saya ada pun pembahagian untuk ACC ni. Super bagus. Di mana super bagus maknanya dia boleh baca keadaan jalan raya. Kalau kereta kiri kanan ada penuh macam tengah federal highway, dia punya respon lebih perlahan, lebih subdued. Dia akan naik increase pelan-pelan di situ. Kemudian kepada yang okey, dan kemudian kepada yang bangsat yang saya tengah bawa ni memang super B. Memang tak boleh pakai langsung benda tu. Kita dekat ASEAN CAP kita nak kena convert definition tu. Ini bagus. Macam mana definition bagus? Macam mana definition? Betul. Sebab kita tak nak diorang wujudkan kelengkapan tu semata-mata untuk tulis dalam iklan saja. Contohnya macam saya pun pernah bising pasal benda ni, lampu LED headlights. LED headlights yang projector versus yang reflector. Tapi dalam brosur, kereta ini datang dengan lampu LED. So, consumer cakap, bagus ada lampu LED cantik. Tapi bila kita pakai, kita boleh nampak kalau reflector type macam mana, kalau yang projector type terang dia macam mana. Kita boleh nampak benda tu. So, itu yang kadang-kadang saya geram dan saya selalu mention dalam review-review, lampu ni memang LED tapi tak terang. Dia macam berselerak. Sebab bila semua tak ada, bila tak ada control kat situ, tak ada specification, tak ada regulation, tak ada apa, dia bebas
sometimes certain feature dia masuk sebagai marketing tool. Jadi marketing tool jadinya benda tu. Marketing tool. Itulah. Tetapi contohnya kan, let's say for example, Pak Yah dah bagi kereta ni 5 star sebab dia ada semua features tu. Tahun depan, model yang sama, sebabkan dia nak turunkan harga, dia tarik satu features tu. Adakah dia masih lagi boleh menggunakan 5 star punya penarafan tu untuk iklan-iklan dia? Kalau dia tarik features tu, so kita akan tengok kalau markah dia masih dalam 5 star, dia masih boleh guna. Tapi kalau dia tarik feature tu, markah dia dah kurang daripada 5 star, dia tak boleh guna. Contohnya, dulu dia ada ISOFIX. Tiba-tiba dia tarik keluar ISOFIX. Itu terus void dia punya star tu rating. syarikat favourite korang pernah buat tu, kau tahu tak? Kepada petak sop dia tu, kau tahu tak dia pernah buat? Tapi tak apalah. Dia orang pun dah tahu dah kan. Dah serik dah, tak ada buat lagi kan. Tapi itulah, kadang-kadang kita pun ingat kan macam, CEO company, engineer besar ni, sure faham benda ni kan. Rupanya dia orang tak faham tak kan. Faham. Saya ada satu kes yang menarik, tapi bukan syarikat yang disebut tadi. Ada syarikat lain. So, kita nak test kereta dia kat sini. Engineer dia datang daripada negara asal dia lah. Dia datang sebab kita bila test engineer dari HQ akan turun. Dia datang, kereta tu pasang kat Malaysia. Dia terkejut, feature ni hilang. Oh ya? Dia kata, kenapa feature ni boleh hilang? Dah berpeluh dah engineer tu. Oh ya? Tapi dia datang daripada dalam syarikat kereta, bila ada CKD, dia ada satu lagi engineering team untuk buat CKD punya spec. Dia buang tanpa dia tahu benda tu punya fungsi. Sebab harga ni. Sebab tu penting ada ASEAN NCAP ni. Sebabnya ialah kita kena ada third party. Sebab car companies, they are so big. Dia memang besar. Dan dia boleh sorok benda-benda yang kita tak nampak. Sebab dia, itu HQ pun tak tahu yang localization ni buang. Pak Yah tahu tak, zaman saya dulu, 15-20 tahun lepas, kita orang review kereta, kita orang bagi a few cars, bukan satu, ada a few cars yang kita orang bagi glowing review sebab senyapnya, sedapnya, apa semua ni. Tetapi bila kawan-kawan kami beli ataupun bila kami sendiri beli kereta tu, dia berbeza daripada unit yang kami pandu uji. Kami bising, baru kita orang tahu unit media zaman tu dia blueprint kan. Maknanya spek berbeza, datang daripada kilang lain, dia buat lain, pasang sound deck dia ni tebal ni apa semua. Kalau motor ada yang pasang power commander dekat ECU untuk kasih up power. Zaman tu lah saya start garang Pak Yah. Sebab saya rasa engkau bukan setakat tipu aku, kau tipu semua pengguna dan kau bodohkan aku. Lepas tu saya memang cakap lepas je. Sebab saya rasa korang ni semua bertuhankan duit. Memang penipu lah basically. Memang saya geram. So sekarang ni alhamdulillah car companies dah tak buat dah. Sebab saya rasa sekarang ni apa kita panggil lah, dia punya undang-undang dalam company tu sendiri dah memang dia dah tighten lah sebenarnya. Dari HQ sendiri sebenarnya safety sekarang dikontrol dari HQ. So apa-apa item safety kalau yang pasaran tempatan nak ubah, dia kena dapat approval HQ. I see. Okey Pak Yah, sekarang ni kan kita ada kenderaan-kenderaan autonomous. Okey, kenderaan-kenderaan pandu sendirilah. Macam Tesla cakap dia punya autopilot ke apa benda tu lah. Dan China datang. Dan kita disajikan dengan banyak video-video yang kereta ni boleh buat macam tu, macam ni apa semua. Dan saya tahu bukan semua negara bagi, dan kebanyakan negara yang bagi kenderaan-kenderaan ini boleh dipandu di beberapa kawasan tertentu sahaja. Contohnya di China, jalan yang dibagi kereta-kereta ni jalan sini, dia punya robot taxi dia tu, ialah jalan-jalan di mana laluannya sangat lebar, road furniture cantik, laluan cat jalan raya semua lengkap lah. Tapi orang tak faham benda tu. So sekarang orang kata Malaysia kena perkenalkan. Dan kita pun tahu kadang-kadang orang-orang kat dalam kerajaan pun dia tak faham. Tapi dia rasa macam benda ni canggih, Malaysia patut buat benda ni. Pak Yah rasalah kan, kenderaan berotonomi ni, adakah Malaysia sudah bersedia? Adakah ASEAN sudah bersedia untuk kenderaan yang boleh bawa sendiri? Okey. So bagi saya setakat ni ASEAN ni negara ni kita boleh pergi dekat level 2. Level 2 maknanya apa yang ada sekarang? Apa yang ada sekarang. Dan improve perlahan-lahan ke level 3. Level 3 maknanya masih lagi ada orang kat masih lagi ada. Sebab kalau kita nak
pergi ke level yang lebih tinggi, autonomous, kita perlu interaksi dengan road facility. Maknanya kereta kena berhubung dengan traffic light. Traffic light, kena berhubung dengan facility. Lepas tu kena jalan kena cantik. Jalan tak ada line, kita expect nak kereta autonomous nak teka jalan tu ada line. Tapi Pak Ya kena ingat, pengguna zaman sekarang, okay, budak-budak ni, dia ni, macam mana kita nak cakap? Bodoh sombong lah. Jujur saya cakap, saya kaji. Dia percaya buta-buta pada teknologi tanpa memahami teknologi itu sendiri. Ada yang memang faham. Okay, so dia tahu kereta perlu belajar pasal environment. Okay, dia boleh baca road marking cat jalan raya. Tetapi kita juga ada kereta yang bijak macam Tesla, di mana dia boleh baca environment tu, dia tahu, oh ini jalan raya. Tetapi pada pendapat mereka, benda ni, teknologi ni, kita ni lebih kurang sebaya lah Pak Ya, okay? Satu generasi lah. Kita memang tak akan percaya sangat sebab kita tahu benda tu boleh fail. Generasi baru, dia memang percaya 100% kepada benda-benda ni. Dan untuk kereta-kereta yang ada sekarang ni, yang diorang memang mampu beli apa semua, dia memang boleh lepas tangan terus tau. Dia memang percaya betul. Contohnya macam sekarang ni kita boleh ada kereta yang boleh auto park. Memang saya pun kadang-kadang pakai juga. Kereta saya ada auto park tu. Cuma kadang-kadang ada ketika kaki saya tetap dekat brake. Sebab 2-3 kali dia fail nak baca tiang kecil. Dia boleh langgar. Tapi budak-budak ni boleh percaya. So itulah saya nak tanya Pak Ya. Dalam ASEAN ni, selain daripada road marking tu, cat jalan raya tu, objek-objek lain, motor yang boleh mencilok sana sini itu dia cakap, kereta ni dia kena belajar tentang environment. So motor yang mencilok ni ada satu masalah yang paling sukar untuk dia nak detect. So kita tengah, sebab tu kita cakap step by step kita naik. So kita sentiasa kita masukkan environment ke dalam setting kereta tu. Okay. Let's say lah memang boleh. Okay, dia boleh detect. Tapi dalam dunia kereta pun Pak Ya tahu, kita ada kereta yang menggunakan radar, LiDAR dan kemudian dia guna kamera saja. Tesla for example, dia boleh guna kamera saja. Tapi dia punya pun antara yang terbaik. Pak Ya rasa macam mana? Cukup dengan kamera ataupun kena ada radar, LiDAR apa semua ni? Okay. Ini kamera pun dia ada evolution. Dia bermula dengan very basic kamera. Stereo lah. Very basic kamera, sekarang dah makin advance. So dia boleh kamera ni macam dia mata kita lah. So dia ganti mata kita. Kalau dia boleh analyze. Kalau kita mana selagi dia boleh nampak, dia boleh analyze. Kalau tidak, dia akan off kan lah. Kalau dia akan off. Kalau dia tak nampak, macam kita lah, kalau kita tutup mata, habis lah. So Pak Ya percaya pada kamera saja, cukup? Dia selalunya combination kamera dengan radar. So tapi teknologi makin meningkat. So tak mustahil kamera saja boleh berfungsi. Okay, contohnya lah, saya bagi contoh when it comes to radar, kita ada juga LiDAR yang menggunakan laser. LiDAR lah. Tapi macam Volvo pun dalam model XC90 dia, the next batch of XC90 will not have the LiDAR anymore because they have issues with the regulation, with the vendor itself, macam mana dia boleh rosakkan phone. So macam mana tu Pak Ya? Saya tengok macam sebenarnya teknologi masih macam tak ready pun lagi ni. Sebenarnya macam tu saya cakap lah, teknologi masih tak ready. Macam certain condition, kamera dia punya pencapaian dia tu tak cukup untuk nak detect certain situasi. So sebab tu bila kita nak introduce assessment, kita akan tengok teknologi limitation. So teknologi limitation, situasi ni memang teknologi tak boleh detect. So saya cakap dari segi nak cakap bersedia tu belum lagi. Tapi kita Malaysia, memang setahu saya kita memang ada 2 liter ujian untuk kenderaan berotonomi. Pak Ya rasa apa guna kita ada ujian tu? Adakah dia untuk menyediakan kerajaan dan juga undang-undang untuk kedatangan kenderaan-kenderaan ni ke macam mana? Dia menjadikan kerajaan dengan undang-undang lah bagi saya.
Sebab macam insurans semua tu kan. Tapi bagi saya autonomi ni masih perlu banyak improvement lagi sebelum kita boleh kata kereta sebab kereta kita autonomi. Tapi kita masih mixture dengan kereta-kereta yang kereta-kereta tradisional biasa. Kereta tradisional biasa mixture dengan maknanya kereta antara kereta sendiri tak bercakap. Kereta sendiri tak bercakap. Lepas tu prediction kereta, dia mungkin boleh predict environment, tapi predict driver depan kita belum tentu dia boleh predict. Betul. Betul. Itu memang betul, saya sokong sangat tu. Kita tak tahu pun sekarang ni. Saya rasa sekarang ni masalah utama ialah macam saya ni diajar untuk defensive driving atau defensive riding. Maknanya saya akan fikir yang terburuk. Jadi saya akan menyelamatkan diri saya lah. So antaranya ialah saya baca apa yang orang depan nak buat, apa yang benda ni nak buat. Sekarang ni kebanyakan kenderaan dekat depan saya sebab dia nak baca. Sebab macam hari ni saya nampak satu kereta dia boleh buat U-turn dekat jalan raya. Lawan arus terus. Ini ialah membuktikan bahawa manusia semakin tak normal lah. So bila kenderaan autonomi ni, bila dia di luar normal tu, dia mungkin susah nak baca lagi. Betul lah dia. Tapi selain daripada tu, kenderaan sekarang EV makin banyak lah. EV ni ada cabaran-cabaran lain ke yang Pak Ya boleh nampak in the near future? The challenges from this challenges EV. in terms of safety lah. In terms of safety, sebenarnya kereta-kereta EV ni dah banyak improve lah. Dia punya teknologi, dia punya battery, seal dia semua. Tapi let's say bateri tu kita taruh tepi. Kereta tu sendiri, sebab kereta EV ni dia lebih laju sebenarnya. Pick up dia lebih laju. Pick up lebih laju. So bagi saya kita nak kena driver-driver yang nak berpindah kepada EV ni kena biasakan dia punya pick up dia punya dia punya reaction dia. Tapi kebanyakan EV yang dijual di pasaran pun kebanyakannya memang penuh dengan ciri-ciri keselamatan. Kebanyakan. Tapi kita masih kena pastikan dia punya fungsi tu bukan sekadar iklan lah. Tu betul lah tu. Cuma berat kereta dia orang ni pun berbeza sikit. Dia sedikit berat daripada kereta lain. So mass dia pelanggaran tu. Mass dia akan jadi isu lah. So bila pelanggaran between kereta EV dengan kereta biasa, mass kereta EV tu akan berat. So dia punya severity tu akan meningkat untuk kereta yang satu lagi. I see. Okay, soalan terakhir saya. ASEAN NCAP ni nama dia pun ASEAN NCAP. Maknanya ada lagi 7 negara boleh jadi host untuk NCAP, ASEAN NCAP ni. So adakah ASEAN NCAP akan terus berada di Malaysia ataupun you all nak ni? Sebab setahu saya negara lain pun ada yang cuba meminang ASEAN NCAP untuk berpindah ke negara mereka. So macam mana tu Pak Ya? Okay. So kita ada negara-negara jiran kita, bukan cuba meminang kita je, cuba meminang di Global NCAP supaya ASEAN NCAP diletakkan di negara dia orang. Dia pergi straight kat Taikor kat London tu. So macam mana? Tapi dia nak menjalankan NCAP ni bukan mudah. Dia bukan sekadar buat ujian je. Dia kena macam mana kita nak develop kaedah ujian. Itu yang antara yang paling penting, sebab protokol NCAP ni sentiasa berubah. So insya-Allah saya rasa setakat ni akan masih berpusat di Malaysia, sebab tenaga kepakaran dia bukan setakat ada fasiliti, dia kena ada tenaga kepakaran tu. Dalam ASEAN memang you all je lah. Tenaga kepakaran. Kalau tenaga kepakaran nak develop protokol, sebab kita part of kita buat test, kita tengah kumpul data, research data environment, ASEAN punya environment, kita nak masuk dalam assessment kita. Contoh yang paling mudah, saya tanya satu soalan. Kita nak test corner. Okay. Bila kita nak buat ujian, kita kena define macam mana orang corner. Okay, betul. Berapa turning radius dia? Macam mana dia, berapa agresif dia turning radius? Kita nak kena develop benda tu dan masukkan dalam protokol kita. So memang banyak kajian lah dibuat? Memang banyak kajian dibuat. Buat di Malaysia saja ataupun di negara-negara ASEAN? Kita dekat ASEAN Cap ni, kita buat satu, kita panggil research punya team dan research punya fund. So, kita buat kajian bukan di Malaysia saja. Kita fund Indonesia, Thailand, Vietnam. Kita collect data dari sana, kita kena harmonizekan data tu. So kita kena masukkan. Bagi saya, kita cakap apa yang paling penting,
kita dari crash test sampai ke kita panggil ADAS, kita kena masukkan karakter ASEAN. Sebab cara pemanduan kita, jenis kenderaan kita berbeza daripada negara lain. Kita kena masuk cara pemanduan kita dalam tu supaya kita punya assessment lebih efisien. Kita tak nak introduce assessment yang berbagai-bagai tapi tak efisien. Contohnya macam dekat Europe, lebih kepada pedestrian, orang pejalan kaki. Kita lebih kepada motosikal. Dan kita kena masukkan macam mana, macam saya cakap ACC tu kan. Katakan dekat China mungkin dia suka agresif tu. Kita dekat sini mungkin kita tak suka. So kita nak kena masukkan elemen-elemen ASEAN tu dalam tu. Kalau Pak Yah kata China suka ACC jenis intrusif tu, kita tak tahu, kita cakap. Maknanya dia tak suka bawa kereta. So tapi bagi saya, apa yang kita buat, kita nak kena masuk elemen-elemen ASEAN sebab safety bukan, secara keseluruhan bukan bergantung pada kereta saja. Kita kena masukkan human dalam tu. Kita kena masukkan environment kita dalam human element, environment element, mesti masuk dalam. Keadaan jalan, so kita mesti masukkan dalam tu. Baru kita dapat secara menyeluruh. So nak buat tu, kita perlukan kepakaran, kita perlukan orang yang faham apa yang kena buat dan macam mana nak convert, kita cakap agresif ke dalam nombor. So maknanya sekarang ni ASEAN NCAP memang dipelopori oleh Malaysia. Dan sampai sekarang ni cuma Pak Yah dan tim Pak Yah je lah yang memang pakar dalam benda ni. Sampaikan, tak silap saya masa dulu-dulu negara lain dalam ASEAN pun marah kat kita kan, tak nak accept kita kan. Tapi sekarang diorang pula nak rampas balik ASEAN NCAP ni kan. That's how precious you and your team like actually. Berapa ramai dalam pasukan Pak Yah sekarang ni? Sekarang kita kena kembang, sebab kita kena ada banyak research. Bukan setakat assessment, ada banyak research. Sekarang tim saya dalam 18 orang lah. 18 orang. Tengok ada yang muda-muda sekarang ni, perempuan pun ada. Banyak. Sebab kita punya team various, perempuan pun ramai, muda-muda pun ramai. So kita kena adapt to the semua condition. Yelah. Okay. Tu dia daripada Pak Yah. Oh ya, ada orang tanya. Berapa harga crash test dummy? Patung-patung tu. Berapa harga patung-patung? Sekarang patung-patung yang baru market advance. So dulu katakan side impact, kita guna dummy yang agak yang lama punya, harga dia dalam lebih kurang 5 ke 800 ribu. So tahun ni kita guna dummy yang baru, harga dia 3 juta. Satu? 3 juta? Berapa banyak sensor dia tu? Dia banyak sensor dan dia punya equipment dalam dia tu pun makin banyak. So dah sampai ke? Dah. Daripada mana tu? Daripada US lah, macam biasalah. Kena melawat ni. Ada satu ke ada berapa? Itu satu lah. Yang baru satu. 3 juta Yang baby tu berapa harga? Yang baby dalam yang baru punya yang kita guna, dekat dummy campur sensor dekat 1 juta lah. ASEAN NCAP ni sebenarnya ada satu lagi isu yang tanya kat Pak Yah apa Pak Yah nak jawab. Korang tahu tak, diorang beli kereta yang diorang beli daripada kedai. Ini bermakna harga kereta yang diorang beli termasuk cukai. Tapi kereta diorang tak pakai, diorang akan crash test kan. So diorang ni patutnya dapat tax rebate tau untuk beli kereta selepas itu. Logiknya sepatutnya macam tu tau. I don't understand why you have to. Sebab kalau dengan macam tu, you can buy more cars. Sekarang ni saya rasa ada banyak X amount boleh beli ni je. Tapi kalau you all ada tax rebate, rasanya korang boleh beli lagi banyak kereta. Sebab ada banyak lagi benda lain yang nak suruh, nak minta tolong korang langgar kan. So itu dia Pak Yah daripada ASEAN NCAP. So kami di Kareta memang sentiasa berhubung dengan tim Pak Yah sebab ada banyak benda yang kami nak belajar daripada mereka. Sebab car companies can claim a lot of things, tetapi bila ada di lab mereka, semua benda yang sepatutnya jadi kadang-kadang tak jadi. So the truth will be more relevant dekat test crash dia tu. Itulah yang penting itu. Dan kami pun pernah tarik balik video ataupun promosi berkaitan kenderaan yang pernah fail
Sebelum tu kami promote kereta ni, dia belum kena crash test lagi. Payah crash test, fail kereta tu, kita orang tarik balik video, kita orang tarik keluar balik artikel sebab kita tak nak you all beli kereta tu. Dan bukan salah syarikat ataupun pengimport pun kadang-kadang, sebab pengimport tu tak tahu pun spek kereta tu datang daripada negara asal dia ke ataupun daripada mana ke, dia orang tak tahu pun. Sama juga kes macam komponen-komponen yang fail, kadang-kadang syarikat ni terlepas pandang. Jadi ini bermakna kesilapan masih lagi boleh berlaku dan kesilapan itu boleh memakan nyawa. Dan sebab itulah kita untuk you as a Muslim, bila kita bawa kereta, nombor satu kita kena buat ialah kita kena doa lah. Kita kena bacalah doa itu ikhtiar kita untuk selamat, insyaAllah. Okey, Bayah. Terima kasih banyak-banyak. Supaya semoga kita berjumpa lagi in your next crash test. Bila the next one? The next one soon, tapi dia tak pernah cakap tau bila dia nak kena apa, dia tak ada cakap. sebab kita selalu tak banyak bercerita kat luar unless sampai result keluar lah. Tapi ada kereta yang memang tak dijual di Malaysia pun kan? Ada yang tak dijual di Malaysia. Jual dekat negara-negara ASEAN macam lain. contohnya kita crash VinFast, kita test VinFast. VinFast apa semua tu. Tak ada dijual di Malaysia. So macam tu lah. So tu dia. So kalau ASEAN Camp ni ada buat pameran, I strongly suggest you go and visit them, because Indonesia mungkin ada gunung berapi, Thailand mungkin ada pusat massage yang banyak dengan tempat jual daun ganja. Philippines ada benda lain apa semua ni. Malaysia kita ada crash test lab untuk kereta. That is something that they cannot say because only Malaysia has it right now. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih.